Hari ni kita akan test electric shaver daripada Cardonio. Dia ada 300 minit runtime. Jadi dia pakai bateri, self sharpening blade. Jadi kita tak perlu risau dengan blade dia. Yang best lagi, benda ni. Nak tahu, jom kita tengok. Alright, so jom kita buka. Okay, kat dalam dia guys, dia ada satu USB cable. Dan inilah dia guys, trimmer tu kecil je sebenarnya. Dan ada satu butang kat sini. Ini memang game changer lah. Korang tengok Ini blade dia. So kalau kita nak potong rapat, kita just biarkan dia macam ni. Dan korang tengok lepas kita adjust, dia boleh naik macam tu. Dia ada 20 step dekat sini. So sebenarnya boleh juga cabut. Kalau korang nak cabut, nak pakai mata dia saja pun boleh, tak ada masalah. Tempat charge dia dekat sini. Dan sini adalah butang on dia. Dan jom kita on tengok. Tengoklah tu guys, laju Dan dia bunyi dia tak kuat sangat. Memang cantik. Okay, untuk benda ni rasanya mungkin tak sesuai sangat untuk buat shaver. Sebab dia memang untuk trim je. Trim bulu-bulu korang yang panjang. Contoh macam jambang korang yang panjang kan. Korang nak pendekkan memang cantik, memang senang gila. Sebab korang boleh adjust je dekat sini. Dan rambut-rambut, kalau korang nak gunting rambut pun agak senang juga. Cara nak guna dia, kita just tolak je. Korang tengoklah tu guys. Seriously guys, senang gila nak guna. Tak sampai seminit pun dah dapat kita pendekkan. So guys, apa tunggu lagi? Senang gila nak guna. Check out kat beg kuning di bawah.